Bolivia adalah negara di mana bandar-bandar besar terletak sangat tinggi. Pelawat sering pengsan di jalanan. Ambulans membawa mereka dengan gejala sakit ketinggian. Kerajaan beroperasi di La Paz pada ketinggian lebih 3,000 meter. Ada bandar lain yang lebih tinggi berdekatan. Ini bukan rekod semata, tetapi risiko harian. Menaiki tangga sedikit pun meletihkan. Pada waktu malam, sejuk walau di Pangsapuri. Pada siang hari, matahari membakar kulit. Kerja berat dipindahkan ke awal pagi. Selesema berlarutan lebih lama dari biasa. Pemulihan pula berlaku dengan sangat lambat. Bolivia lama berperanan sebagai pengeluar bahan mentah. Mereka melombong, mengeksport tetapi melabur sedikit. Selepas perang dengan Chile, Bolivia kehilangan akses ke laut. Hingga kini, ini mengehadkan perdagangan mereka. Ia menaikkan kos penghantaran dan melambatkan pembangunan. Kursus politik sering berubah. Pembaharuan terhenti kerana pertikaian. Bantuan ke kawasan pegunungan tiba lewat. Orang ramai biasa bergantung pada keluarga dan jiran. Mereka tidak bergantung pada birokrasi. Ketidakpercayaan terhadap kerajaan tinggi. Harapan mereka pula sangat berhati-hati. Ini adalah hasil pengalaman bertahun-tahun, bukan emosi. Sebuah hujan lebat boleh memutuskan hubungan kampung gunung di Bolivia. Jalan raya rosak, batu besar hanyut, jambatan ditutup tanpa tarikh dibuka. Bas hilang dari jadual, lori terhenti, ubat dan makanan juga kehabisan. Jika satu-satunya jambatan ditutup, pergi ke doktor perlu merentasi laluan panjang melalui bukit. Wanita hamil dibawa ke bandar, bimbang enjin panas melampau semasa mendaki. Kerosakan kenderaan bukan sekadar memanggil trak tunda. Ia bermakna mencari tukang di kampung berdekatan. Pengasingan ini berulang setiap musim. Ini menyukarkan penduduk merancang kehidupan mereka. Ibu kota Bolivia, La Paz dan kota tinggi berdekatan menunjukkan jurang perbezaan yang jelas. Di bawah ada kaca dan tin, di atas ada kawasan sejuk tanpa pemanas yang baik. Di satu tempat jenama dijual, di tempat lain kasut dibaiki dan telefon dipasang dari alat terpakai. Pasar beroperasi dari awal pagi hingga lewat malam. Ini kerana pendapatan diperlukan setiap hari. Rondaan jarang tiba di sana. Penduduk tempatan saling membantu di jalanan. Kontras ketara pada harga tambang dan giliran air. Juga pada keadaan tangga panjang yang menghubungkan kawasan. Majoriti penduduk Bolivia adalah orang asli. Bahasa mereka kedengaran di van, pasar dan klinik. Pakaian dan adat tradisional ialah kehidupan biasa, bukan pertunjukan untuk pelancong. Namun, akses ke doktor, sekolah bagus dan kerja stabil lebih sukar berbanding di bandar utama. Mereka dibayar kurang untuk kerja yang sama. Urusan dokumen mengambil masa lebih lama. Permohonan pula dilayan secara formalistik. Komuniti saling membantu. Mereka mengumpul dana untuk rawatan dan pelajaran. Namun, tanpa pengangkutan, peguam dan peraturan jelas, sukar untuk maju. Masalah ini berpunca daripada jalan raya, perubatan dan perlindungan hak. Wanita di kawasan miskin Bolivia mengurus rumah tangga, berniaga dan menjaga keluarga. Mereka sering bekerja tanpa cuti atau pembantu. Keganasan kerap berlaku, namun perlindungan sukar didapati. Polis lambat bertindak, mahkamah pula sesak. Ramai tiada pendapatan sendiri atau dokumen sah. Ini menyekat kebebasan pilihan mereka. Kumpulan sokongan dan koperasi kecil menjadi jawapan. Mereka belajar mengira, membeli barang bersama dan berkongsi risiko. Ini memberi sokongan di mana bantuan kerajaan tidak tetap dan lambat. Masalah harian tidak menunggu. Bolivia memiliki simpanan litium terbesar di bawah padang garamnya. Seluruh dunia membincangkannya. Kontrak dibincang giat, namun kehidupan di kampung berdekatan berubah perlahan. Pekerjaan untuk penduduk tempatan kurang. Jalan dan paip air baru lambat dibina. Isu air dan alam sekitar jarang dibangkitkan. Air di kawasan itu terhad. Oleh itu, pelombongan memerlukan pendekatan sangat berhati-hati. Penduduk menunggu keuntungan sebenar sampai ke sekolah dan klinik. Bukan hanya kekal dalam anggaran pihak luar. Buat masa ini, ia cuma harapan untuk esok. Bukan perubahan ketara hari ini. Di Bolivia, hampir semua orang bekerja secara haram. Contohnya, berniaga di pasar, mengangkat barang atau di bengkel tanpa kontrak atau insurans. Kanak-kanak sering bantu dewasa demi kelangsungan hidup keluarga, jadi pelajaran terabai. Guru melihat murid mengantuk setelah kerja awal pagi. Undang-undang buruh kanak-kanak wujud. Namun pemeriksaan jarang dan kemiskinan lebih kuat dari larangan. Ibu bapa mencari makanan dan bayaran sewa bukan kesalahan. Tanpa kerja stabil dewasa, hak kanak-kanak sekadar di atas kertas. Pelombongan menyara bandar Bolivia namun merosakkan kesihatan. Pelombong bertahun hidu debu, sering tanpa perlindungan. Ini sebabkan penyakit paru-paru kronik.
Dekat tapak buangan, air tercemar, kebun dan ternakan terjejas. Pusat perubatan sesak, ubat mahal, pemeriksaan sukar. Kemalangan industri kerap berlaku. Insurans dan kawalan pula tidak stabil. Sumber ini beri pendapatan namun memendekkan hayat pelombong dan penduduk berhampiran. Daun coca adalah tradisi tempatan di Bolivia. Ia dikunyah untuk atasi keletihan dan mabuk gunung. Ada ladang sah untuk keperluan tradisional. Ini diiktiraf secara rasmi. Namun, wujud juga rangkaian haram berdekatan. Ia membawa wang, ancaman dan ketakutan. Petani terperangkap antara larangan dan keperluan menyara keluarga. Apabila orang tengah menawarkan wang tunai untuk pendapatan pantas, sukar untuk menolak. Polis melakukan serbuan namun permintaan tidak surut. Laluan juga sering berubah. Akibatnya, stigma melanda seluruh kampung. Pasaran sah pula berkembang perlahan. Kelas di Bolivia sesak. Guru tidak cukup. Buku teks usang. Perjalanan ke sekolah lama, terutama di pegunungan. Musim hujan, anak-anak tinggal di rumah. Komputer sedikit. Internet sering terganggu. Tugasan sering hanya menceritakan semula. Remaja berhenti sekolah untuk bekerja. Keluarga mereka perlukan wang segera. Hanya sedikit yang masuk universiti bandar besar. Lebih sedikit lagi dapat kerja sesuai bidang. Selagi pendidikan lemah dan sukar diakses, jalan keluar dari kemiskinan tertutup. Iklim Bolivia berubah drastik. Kemarau keringkan ladang. Kemudian hujan lebat dan tanah runtuh datang. Jalan raya rosak. Hasil tuaian musnah sepenuhnya di beberapa kawasan. Harga makanan meningkat, hutang kembali menghantui, penduduk kukuhkan tebing dan bumbung. Namun tanpa peralatan dan wang, ini cuma penyelesaian sementara. Gembala bawa ternakan ke tempat lebih tinggi. Sebahagian haiwan mati kerana sejuk dan penyakit. Tiada simpanan kewangan di luar bandar. Sebarang masalah musim menjejaskan semua. Tanpa perlindungan dan perancangan, keluarga mundur setiap tahun dan hilang simpanan. Pada waktu malam di Bolivia, bekalan elektrik sering terputus. Ini berlaku tanpa sebarang amaran awal. Sama halnya dengan bekalan air. Ia mengalir sangat perlahan atau kadang-kadang tiada langsung. Peti sejuk hilang fungsinya. Makanan perlu dimasak serta-merta. Ini kerana tiada tempat selamat untuk menyimpan makanan. Telefon pula dicas di rumah jiran atau di pasar terdekat. Bengkel-bengkel kecil sering kehilangan pelanggan. Produk jualan mereka mudah rosak. Mesin-mesin pula terhenti, tidak dapat beroperasi. Penjana rumah tidak selalu dapat diandalkan. Bahan api sangat mahal. Penyelenggaraan berkala jarang dilakukan. Ini sering menyebabkan kerosakan. Bekalan elektrik dan air bersih menjadi cabaran harian. Ia memakan banyak masa serta tenaga. Keadaan ini menghalang pertumbuhan perniagaan kecil. Apabila kesabaran menipis, rakyat Bolivia akan menyekat jalan raya utama. Ini menghentikan pergerakan kargo. Bas tidak dapat beroperasi. Rak-rak kedai mula kosong. Harga barang juga melonjak naik. Ia adalah kaedah memaksa pihak berkuasa untuk mendengar. Namun, ia memberi kesan buruk kepada semua. Kedai-kedai terpaksa tutup pintu. Pesakit sukar sampai ke hospital. Banyak keluarga pula cepat kehabisan wang saku. Situasi ini berlaku beberapa kali setiap tahun. Malah, walaupun perjanjian telah dicapai, ketegangan tetap berterusan dan terasa. Perselisihan baharu sering mengingatkan dendam lama. Kitaran protes ini terus berulang. Protes sudah menjadi amalan biasa. Ia adalah jalan penyelesaian mereka. Mereka kembali kepada kaedah ini apabila rundingan menemui jalan buntu. Di Bolivia, kepercayaan agama seringkali bercampur dengan ritual tempatan. Mereka berdoa untuk hujan, kesihatan anak dan juga pekerjaan bagi keluarga. Para paderi dan pemimpin spiritual tempatan mengambil peranan penting. Mereka menjadi penasihat dalam hal-hal rumah tangga serta isu keluarga. Ini bukan sekadar hiburan maupun pameran biasa. Sebaliknya, ia adalah satu usaha mencari kekuatan. Terutama apabila negara dan pasar tidak memberikan solusi. Dukungan spiritual memang membantu mereka untuk bertahan. Namun, ia tidak dapat menggantikan keperluan dasar. Contohnya, doktor, jalan yang baik atau kawasan yang selamat. Tanpa adanya solusi praktikal dan nyata, doa-doa hanya menjadi sekadar penghiburan. Ia bukanlah jalan keluar sebenar dari kemiskinan. Masyarakat di sana sangat menantikan bantuan sebenar. Malangnya, prosesnya bergerak dengan amat perlahan. Ramai anak muda Bolivia terpaksa berhijrah. Mereka pergi ke bandar-bandar besar atau negara-negara jiran. Mereka yang berjaya mendapatkan pekerjaan stabil akan mengirimkan wang kembali ke kampung halaman. Sokongan kewangan ini sangat penting. Malah, seluruh keluarga bergantung sepenuhnya pada kiriman tersebut. Ikatan kekeluargaan kini terjalin melalui teknologi. Rumah terasa terpisah hanya melalui mesej suara. Dan juga panggilan video yang jarang-jarang. Pulang ke tanah air seringkali menakutkan. Peluang pekerjaan amat sukar dicari. Kos perkhidmatan pula mahal dan perubahan berlaku sangat lambat. Impian mereka sebenarnya cukup sederhana dan mudah difahami. Mereka inginkan jalanan yang selamat, sekolah yang baik, doktor yang mudah diakses, dan juga bekalan elektrik yang stabil di rumah. Harapan mereka bergantung pada semangat gotong royong, serta kejayaan kecil yang memberi kekuatan.
Kejayaan ini mencegah mereka daripada menyerah kalah. Jika anda mendapati maklumat ini menarik, sila tekan butang langgan supaya tidak terlepas episod baharu kami. Di sini, kami menyampaikan semuanya secara